Ikan akan mati kalau tak ada air. Hati akan mati kalau tak ada ingatan dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni, badan kita ni, untuk kita ni dapat hidup, kita memerlukan makanan daripada tanah. Apa sahaja yang kita makan hari ni, adik-adik, tuan-tuan, perempuan, perasan tak, semua datang daripada tanah. Nasi kita datang daripada beras, beras tu daripada padi, padi kan daripada tanah. Buah-buahan yang kita makan, ini kan datangnya daripada tanah. Sama juga daging, lembu, kambing, unta, ayam, kan makan tu makan makanan daripada tanah. Jadi semua yang kita makan tu daripada tanah, kerana unsur kita, unsur yang dicipta daripada unsur tanah, maka kita perlukan unsur tanah untuk kuatkan kita punya badan. Tapi itu badan fizikal. Roh kita memerlukan apa? Memerlukan juga makanan. Dan makanan roh dia bukan perlu daripada tanah. Makanan roh dia perlu makanan daripada langit. Maka roh punya makanan adalah ingatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik kena jadikan kebiasaan. Kita duduk dalam ceramah ni kan, dalam hati kita dia zikir Allah, 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 Allah. Kalau kita borak-borak dengan kawan-kawan kan, tengah borak ni, hati kita Allah, 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 Allah. Itu tanda hati yang hidup. Sebab hati ini kalau tak ada Allah, dia akan mati. Hati kita tak ada Allah, akan sakit. Itulah nafas kita sebenarnya. Bila kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita sangat perlukan Allah. Hati kita sangat mahukan Allah. Cuma kita yang kadang menutup oksigen hati kita tu supaya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam hati kita ada Allah, 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 mata kita pun segan nak tengok benda haram. Dalam hati kita ni Allah, 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 mulut pun segan, malu nak mengumpat orang. Kerana dalam hati ada Allah.